terakhir, berita yang paling gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh muka bumi ni, presidennya seorang sahaja. Nama presiden itu Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Masya Allah. Seluruh muka bumi ini akan ditadbir mengikut syariat. Ada Islam, ada bukan Islam, ya. Akan tetapi undang-undang Islam mengikut syariat Nabi Muhammad akan dijalankan dan dilaksanakan oleh presiden semua orang ketika itu, Sayyiduna Isa ibn Maryam alaihi salam. Sampai malam ini Nabi Isa ini belum pernah merasakan kematian, belum pernah mati. Nabi Isa ada di langit yang ke 2 atau 3, saya tak ingat. Nabi Isa sampai malam ini, tiba masanya malaikat akan jemput Nabi Isa, bawa turun Nabi Isa daripada langit, dan tempat turun Nabi Isa adalah di sebuah negara namanya Syria. Tentera Imam Mahdi yang paling mahir daripada Syria, Dimashq. Negeri itu nama Dimashq ataupun Damascus. Satu negara yang kaya dengan rahsia akhir zaman. Di situ Nabi Isa akan turun. Dia turun manusia. Nabi Isa bukan turun berkepak, tidak bersayap. Dia manusia tetapi dia tampan. Bila dia turun, beliau akan hidup selama 40 tahun. Maksudnya berkahwin lah Ustaz. Ya, akan berkahwin. Hidup dengan Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebelum zaman itu akan lalu Dajjal dulu. Akan lalu zaman peperangan terbesar alam. Nampak episod-episod dia? Episod-episod sukar. Habis zaman sukar, barulah Nabi Isa turun. Nabi Isa turun kerana tidak ada makhluk yang boleh membunuh Dajjal. Yang boleh membunuh Dajjal hanya Isa ibn Maryam alaihi salam. Habis dia bunuh, kita pun hidup dengan Nabi Isa dengan suasana yang paling mewah. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan riba, Islam ataupun bukan Islam. Tidak ada seorang pun yang berzina, Islam ataupun bukan Islam. Tidak ada seorang pun yang akan memegang arak dan minum arak, Islam ataupun bukan Islam. Ketika Nabi Isa memerintah dan mentadbir bumi ini dengan hukum Allah Azza wa Jal. Ketika itu kata Rasulullah, kalian akan melihat harta itu banyak, kesemua orang menjadi kaya sehingga tidak ada orang yang mahu menerima harta. Nabi kata pada zaman Isa alaihissalam, yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Harta akan melimpah ruah sehingga seorang pun tidak mahu menerima sedekah dan zakat. Bumi akan subur sesubur-suburnya. Sebiji buah delima boleh dimakan hingga berpuluh-puluh orang, dan kulit delima itu boleh dijadikan pula payung daripada panas dan hujan. Kulit delima tadi. Allahu Akbar.